Satu sebab untuk korang kekal bahagia rumah tangga dan juga keluarga, syaratnya kena makan dan juga masak di rumah. Selain lebih jimat dan juga sedap, sebenarnya bila kita makan ramai-ramai, terutamanya bila isteri masak, ya, dia akan ada memori yang indah kat situ. Walaupun ada bibik, tapi kalau sudah upaya Datin akan masak. Betul tak, Bi? Betul. Apa masakan istimewa bibik isteri saya? Cuba cerita sikit. Oh, masakan Datin memang Terbaik. terbaik. Lah, bibik pun terbaik juga. Dia ni. Ya, jujur. Nasihat papa dalam rumah tangga ni bukan sahaja isteri kalau bolehlah walaupun sibuk kerja masak. Yang kedua, kalau ibu kata kau nak pergi kerja, sibuk macam mana pun jangan lupa salam suami. Yang ketiga, bila kita time makan tu kena ada isteri kat sebelah. Walaupun isteri dah kenyang, temankan je. Macam kita ni sweet-sweet. Darling, nak sayur sikit? Isteri tolong ambilkan makanan ni. Walaupun benda tu nampak simple, tapi benda-benda ni memberi makna. Benda-benda sikit-sikit macam ni